Hai Top CBN, walaupun Perang Besar Dunia Moden dah tamat dekat 80 tahun lepas, tapi masih banyak benda yang tertinggal. Bila ada orang terjumpa, memang satu dunia terkejut. Selain daripada rupa bentuk dia, benda-benda ni jadi bukti sejarah yang bernilai dan memang tak masuk akal langsung. Nak tahu apa benda tu? Korang sedia? Jom kita cari jawapan sama-sama. Kereta kebal Sherman Ram. Tengah-tengah padang luas dekat Peak District, utara England, ingatkan jumpa haiwan liar. Tapi terjumpa pula kereta kebal dari zaman perang pertengahan abad ke-20. Lagi satu, ni bukan kereta kebal British tau. Tapi ni kereta kebal Ram buatan Kanada antara tahun 1941 hingga 1943. Ada yang ingat, ni kereta kebal M3 Amerika. Tak pelik pun sebab Kanada buat kereta kebal ni berdasarkan rekaan model M3. Tapi meriam utama 40mm dia dah diubah suai supaya boleh pusing 360 darjah. Termasuklah bahagian luar yang lain sikit. Kenapa ada kat England? Sebabnya, kereta kebal Ram ni dianggap tak sesuai untuk pertempuran barisan depan. Jadi, ia dihantar untuk unit pengangkutan tentera dan untuk latihan di England lebih kurang 1,500 buah sebelum komponennya dileraikan untuk kegunaan lain. Dan yang ni salah satu dari beberapa buah je yang masih dalam keadaan elok. Sampailah pelancong terjumpa. Bangka kapal selam U-Boat. Dalam pertempuran antara Jerman dan pihak berikat, salah satu senjata padu pihak Jerman ialah kapal selam berkuasa tinggi jenis U-Boat yang diorang ada banyak. Sebab itulah tentera Jerman kena bina dok kapal selam macam bangka ni untuk elak dari serangan udara. Ada banyak lokasi dekat Jerman, Perancis dan Norway. Tapi bangka kapal selam yang paling menarik rasanya kat La Rochelle, Perancis. Dibina pada tahun 1941, panjangnya 192 meter, lebar 159 meter. Bumbung dia diperbuat daripada konkrit bertelulang 2 lapis tebal 7.3 meter. Memang selamba je tahan letupan besar. Dalam tu ada kapal U-Boat yang parking sekali. Ini jaminan yang ia memang kukuh dan padu. Walaupun dah kena serang banyak kali, ia masih teguh berdiri sampai sekarang. Standard Jerman ni memang lain macam. Kod rahsia dari Merpati Utusan. Semua orang tahu Merpati dilatih jadi postman, tapi siapa sangka ia boleh jadi advance sampai jadi ejen rahsia negara. Ada bukti dari David dan Anne Martin yang tinggal dekat sebuah kampung di Surrey. Masa tengah renovate tempat api, diorang terjumpa tulang kaki burung. Ada kapsul merah kecil terikat kat salah satu kakinya. Bila buka, ada kertas dengan 27 kumpulan kod tertulis. Orang syak Merpati ni terbang dari Perancis menyeberangi Selat Inggeris dan berhenti rehat ke atas rombong asap. Mungkin sebab letih sangat atau tak sihat dalam serombong tu. Kod rahsia itu masih tak dapat dipecahkan. Cuma tahu ia dihantar oleh askar payung terjun bernama William Stott. Mungkin mesej tu untuk bagi koordinat target serangan udara. Merpati ni terkorban dalam misi. Mungkin patut dapat pingat keberanian. USS Hornet. Kisah berani kapal USS Hornet CVA dari Tentera Laut Amerika Syarikat masa menentang tentera Jepun tahun 1942. Macam serangan ke atas Tokyo dalam Doolittle Raid dan menenggelamkan 4 buah kapal perang Jepun dalam operasi Midway. Masih jadi bualan sampai sekarang. Tapi USS Hornet kena serang dengan kapal terbang Jepun sampai rosak teruk dalam pertempuran Kepulauan Santa Cruz. Jadinya tentera US decide untuk karamkan je kapal tu supaya tentera Jepun tak dapat ambil. Dan ia terbaring kat dasar lebih 70 tahun. Baru-baru ni, kapal penyelidik Petrel yang dibiayai oleh jutawan Paul Allen guna teknologi canggih dengan robot bawah air dan berjaya jumpa bangkai USS Hornet dekat Kepulauan Solomon pada kedalaman 5,400 meter. Tapi nak bawa naik ke tak bangkai kapal ni? Jawapannya masih tak jelas. Bongkah getah di pantai. Pantai sepatutnya menenangkan mata dengan alam semula jadi. Tapi dekat Palm Beach, Florida, ada pula benda pelik terdampar dekat pantai. Bila orang pergi tengok dekat-dekat, rupa-rupanya bongkah getah yang besar. Ramai tertanya-tanya dari mana datangnya benda ni. Bila pakar kaji, diorang syak ini mungkin bongkah getah dari zaman 1939 hingga 1945 yang jadi bahan penting untuk buat bot penyelamat dan juga komponen-komponen kelengkapan perang. Dipercayai ia kargo dari kapal SS Leo Grand milik tentera Jerman. Tapi kapal tu diserang oleh kapal US, USS Omaha dan USS Jewett, lalu tenggelam di Lautan Atlantik pada tahun 1944. Bongkah getah macam ni pernah juga dijumpai di pesisir pantai Brazil. Jadi misterilah sama ada bongkah-bongkah yang dijumpai beribu kilometer jauhnya ni datang dari tempat yang sama atau tak. P-40 Kitty Hawk. Di tengah padang pasir Mesir yang ganas, muncul bangkai P-40 Kitty Hawk, kapal terbang pejuang yang paling banyak Amerika guna dalam Perang Besar pertengahan abad ke-20. Bangkai itu dijumpai oleh pekerja pelantar minyak.
Bila disiasat, rupanya ia hilang pada tahun 1942. Tapi keadaannya masih elok. Tak ada kemek, tapi ada kesan tembakan. Cuma tak pasti adakah itu punca ia terhempas. Menurut rekod, Sarjan Dennis Copping berjaya mendaratkan kapal terbang tu dengan selamat sebab ada tempat pelindungan sementara dibina sebelahnya. Maknanya juruterbang tu masih hidup selepas mendarat. Tapi lepas bukti-bukti ditemui, jasadnya tak dijumpai pun kat kawasan sekitar. Cuma tinggalkan misteri. Kenapa juruterbang tu terbang sampai sini? Padahal jaraknya hampir 300 km dari pangkalan yang terdekat. HMS LCT-326. Kapal hilang masa misi pertempuran tu benda biasa. Tapi jumpa bangkai kapal beratus kilometer dari tempat ia hilang, tu memang pelik. Macam kes LCT-326, kapal pendarat kereta kebal dari zaman Perang 1939 hingga 1945 yang digunakan dalam Operasi D-Day tahun 1944. Ia hilang bersama 14 orang anak kapal dalam cuaca buruk di luar Isle of Man. Hampir 80 tahun kemudian, bangkainya ditemui di dasar laut sedalam 90 meter di selatan Pulau Bardsey, pesisir Wales. Pakar percaya inilah bangkai kapal LCT-326. Bangkai kapal ni panjang 58 meter, lebar 10 meter, terbelah dua. Yang penting, ia 160 km jauh dari tempat ia hilang. Kalau nak tahu kenapa boleh sampai sejauh tu, kena tanya orang dalam lah kot. Shark Grabber. Kalau lokasi pangkalan tentera tu rahsia sampai pihak lawan tak dapat hidu, memang satu kelebihan. Tapi itu tak jamin kemenangan. Contohnya, Shark Grabber, pangkalan rahsia Jerman di sebuah pulau Arktik dekat Kutub Utara yang dibina pada tahun 1943. Tapi rahsia ni dibongkar oleh pasukan penyelidik Rusia. Pangkalan ni menyamar sebagai stesen kaji cuaca dengan 10 orang staf. Tapi bila musim panas, ais cair, kantoi lah. Rupanya ia pangkalan rahsia Jerman sebab ada uniform tentera, komponen senjata, peluru dan bahan letupan. Tapi ia cuma digunakan sekejap je. Staf Jerman yang terakhir keluar pada tahun 1944. Labur duit bina stesen semata-mata untuk kaji cuaca je memang tak berbaloi. Jadi diorang guna sekali untuk lapor pergerakan dan rahsia tentera. Baru berbaloi. Denai Kokoda. Dalam perang besar dekat Pasifik, tentera Jepun cuba menakluki negara-negara dekat kawasan tu. Australia pun salah satu target diorang. Bila serangan dari laut ada pertahanan yang kuat, tentera Jepun beralih ke serangan darat guna Denai Kokoda di Papua New Guinea yang mana agak sukar dilalui. Kena angkut senjata dan bekalan, meredah hutan tebal dan gunung tinggi sejauh 69 km. Bila Australia dapat tahu, diorang hantar askar untuk berdepan dengan tentera Jepun dalam hutan Papua New Guinea. Walaupun kebanyakannya askar baru yang muda, diorang berjuang dengan berani dan dapat bantuan dari orang kampung. Dari segi hantar bekalan, sampailah angkut mereka yang cedera. Sampailah diorang berjaya buat tentera Jepun berundur. Sejak tu, kawasan ni jadi simbol keberanian yang penting dalam sejarah Australia. Zaman tu memang ramai yang berani. Benteng Atlantik. Antara tahun 1939 hingga 1945, Denmark hampir tak terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. Tapi percaya tak, dekat pantai barat Denmark ada lebih 7,000 bangker. Yang binanya bukan orang Denmark, tapi tentera Jerman untuk pertahanan dari pihak lawan. Bangker paling besar ialah Tirpitz di Blavan, dibina pada tahun 1944, seluas hampir 700 meter persegi. Selepas ditinggalkan bila Jerman menyerah kalah, sekarang ia dah jadi muzium yang gah atas Bukit Pasir. Dekat Huvik pula, 3 bangker ditemui tertanam bawah Bukit Pasir sejak 1945. Ribut dan ombak kuat hakis pasir tu sampai nampak struktur konkrit bangker. Dalam tu ada katil, meja, kerusi dan sistem komunikasi. Manakala antara Ringkubing Fjord dan Sondervie dijumpai bangker yang dibina pada tahun 1942 sebanyak 1,300 bangker. Bina banyak macam ni, siapa yang datang serang tu memang berani betul lah. Shilling perak dari kapal SS City of Cairo. Kapal yang dikaramkan ke dasar laut masa Perang Dunia Kedua, semuanya memang satu kerugian. Tapi kes kapal SS City of Cairo ni memang rugi besar. Sebab dalam tu ada 100 tan shilling perak bernilai lebih kurang 186 juta ringgit. Pada tahun 1942, SS City of Cairo berlepas dari Bombay ke England macam biasa. Tapi dalam perjalanan dekat St. Helena, ia diserang oleh kapal selam Jerman, lalu karam. Hanya 104 dari 305 orang yang terselamat.
Hampir 70 tahun kemudian, Britain upah Deep Ocean Search untuk guna sonar dan robot cari shilling perak yang hilang tu. Diorang jumpa bangkai kapal tu pada kedalaman 5150 meter dan hampir semua shilling perak yang bernilai tu berjaya dibawa naik. Kalau tak ada robot bawah air, tak tahulah berapa tahun lagi baru jumpa. Gua Jepun di Peleliu. Antara tahun 1939 hingga 1945, tentera Jepun cuba tunjuk kekuatan ketenteraan diorang. Ini cetuskan pertempuran dekat banyak tempat, termasuk pulau kecil Peleliu di Palau. Satu lagi titik strategik yang Jepun tawan pada 1944. Tapi tentera US cuba usir tentera Jepun keluar, jadi berlakulah pertempuran sengit. Tentera Jepun ada kelebihan lokasi, jadi diorang guna gua sebagai markas dan untuk serangan hendap, menyebabkan kerugian besar pada pihak lawan. Nak tawan balik pulau tu ambil masa lebih 2 bulan. Kehilangan anggota tentera pun lebih ramai dari yang dijangka. Lebih kurang 10,000 askar Jepun. Guna lebih 200 gua sebagai markas, bunker, tempat sorok dan macam-macam lagi. Yang penting, lebih 2,600 askar Jepun hilang dalam pertempuran ni. Jadi orang Syak mungkin ada yang terperangkap dalam gua tu dan jadi hantu. Kubu Bull Sand. Dekat kawasan laut atau muara sungai yang strategik, biasanya akan ada kubu yang dibina untuk berkawal. Macam kat muara sungai Humber di utara England, ada satu kubu terbiar. Reka bentuknya memang lain dari yang lain. Kubu Bull Sand. Dibina pada tahun 1914 untuk tujuan pertahanan strategik negara daripada serangan musuh. Sehinggalah pertempuran besar kali kedua bermula. Kubu Bull Sand, kubu 4 tingkat yang besar dengan perisai tebal 30 cm boleh memuatkan 200 anggota, telah digunakan semula. Ia telah diubah suai jadi lebih moden dan dipasang jaring bawah air untuk menghalang kapal selam. Kiranya zaman tu memang canggih habislah ni. Tapi selepas Perang Dunia berakhir, kubu ni ditinggalkan pada tahun 1956. Sampailah pada tahun 1997, ia dijual kepada sebuah yayasan untuk dijadikan pusat pemulihan. Tapi projek tu dibatalkan. Lepas tu, ia dilelong dengan harga lebih 2.5 juta ringgit. Kapal terbang Bell P-39. Di Tasik Mat Yava, mungkin bukan air je yang ada. Ada orang jumpa sesuatu yang lebih menakjubkan. Kapal terbang penyerang Bell P-39 Airacobra buatan Amerika pada tahun 2004. Mesti ramai yang tertanya-tanya, kenapa kapal terbang Amerika ada di Rusia? Sebenarnya, Bell P-39 ni dulu milik tentera Soviet Union yang dibeli daripada Amerika Syarikat untuk menentang tentera Jerman. Kekuatannya tak payah ceritalah, sampai kapal terbang Jerman banyak yang jatuh. Sebab tu ia dapat gelaran ular kapak kecil. Tapi Bell P-39Q, salah satu dari 2,565 buah milik Soviet, telah diserang dan jatuh ke dalam tasik dekat bandar Murmansk. Ada rekod ia hilang pada tahun 1944 sebelum ia ditemui. Walaupun dah terbenam lebih 60 tahun dan diliputi kelodak, keadaannya masih agak baik. Sekarang ia dipamerkan di Niagara Aerospace Museum, New York. Sesiapa yang berminat bolehlah terbang ke sana tengok. Perkuburan kapal Landai Vanek. Ada banyak perkuburan kapal di dunia ni, tapi salah satu yang ditemui ialah Landai Vanek. Sebenarnya, ia perkuburan kapal awam yang terletak di barat laut Perancis. Pada tahun 1939 hingga 1945, tempat ni ditawan oleh tentera Jerman untuk dijadikan pangkalan tentera. Bila pertempuran berakhir, sebahagian kapal dialihkan dan tempat ni jadi perkuburan bagi banyak kapal perang yang terlibat dalam misi semasa ketegangan antara Soviet dan Amerika. Walaupun sebahagian bangkai kapal dialihkan untuk jadi benteng ombak dan ada yang ditarik untuk jadi sasaran latihan, masih banyak lagi kapal yang ditinggalkan di sini. Contohnya kapal perang Colbert milik Perancis dan kapal pengangkut hidrofoil Kometa buatan Soviet. Tapi sekarang ni pertempuran dah kurang, jadi mungkin kapal perang yang ditinggalkan pun dah makin sikit. Senjata api di Sungai King Sedgemoor. Ceritanya ada bapa dan anak tengah cari harta karun di Sungai King Sedgemoor di Bridgewater. Tapi bukannya jumpa harta karun, diorang terjumpa lebih 30 laras senjata api. Jadi diorang terus lapor pada polis. Mula-mula diorang ingat senjata tu digunakan antara tahun 1939 hingga 1945. Tapi pakar kata ia senjata api zaman Perang Saudara Amerika.
Ui, lama tu. Dan ada juga senapang lantak dari tahun 1800. Dan ini bukan kali pertama senjata ditemui dekat sini. Sebab pada tahun 2015, sekurang-kurangnya 80 laras senjata ditemui di kawasan yang sama. Selain tu, diorang juga jumpa senjata yang dibuat selepas tahun 1945. Macam Savezi 25, Colt M16 dan FNC dari Belgium. Jadi, ia jadi misteri. Macam mana senjata dari zaman yang berbeza boleh ada di satu tempat? Dan siapa yang buang semua tu? Kereta kebal Amerika di Filipina. Semasa pertempuran antara tahun 1939 hingga 1945, Filipina jadi medan pertempuran sengit antara tentera Jepun dan tentera Amerika. Jadi, sisa-sisa tinggalan dari pertempuran tu memang selalu ditemui. Salah satunya, bangkai kereta kebal M5A1 Stuart yang ditemui di bawah lumpur di Sungai Dagupan. Ada yang kata kereta kebal ni diserang oleh kapal terbang Jepun masa nak seberang jambatan di atas Sungai Dagupan. Jadi, ia jatuh ke dalam sungai. Macam mana pun, lokasi kereta kebal ni dah ditemui sejak tahun 1980-an dan ada usaha nak naikkan bangkainya tapi tak berjaya. Sehinggalah pada bulan Mac 2020, pihak bandaran berjaya naikkan separuh daripada bangkai yang tinggal dalam sungai itu. Ia dibaik pulih dan dipamerkan sempena ulang tahun penyerahan kalah tentera Jepun. Lah, ada sambutan, barulah nak angkat kan? Bunker 599 di Dief Dike. Siapa yang tengok bunker terbelah dua di Dief Dike, Bunker 599 di Belanda, mesti tertanya-tanya, adakah ia dibina untuk pertahanan? Sebab reka bentuk dia lebih macam tempat untuk orang datang melawat dan ambil selfie. Asal-usul bunker ni, ia dibina pada tahun 1940. Ia bunker konkrit setebal 2 meter yang boleh tahan serangan bom dengan baik sangat. Ia boleh muat seramai 13 orang askar. Tapi lepas perang tamat, ia ditinggalkan. Sehinggalah tahun 2010, ada orang terjumpa pula. Jadi, ia diubah suai dengan membelah bunker tu jadi dua dan dibina tangga ke arah sungai. Jadinya, ia tempat yang cantik dan unik. Jadi pot ambil gambar yang popular. Siapa yang lalu mesti singgah selfie dan post dekat media sosial. Sampai lupa yang ia pernah jadi bunker. Model askar. Ini mungkin penemuan dari zaman perang yang paling best. Patung askar ni ditemui di bawah rumah seorang wanita di Ipswich. Rupa-rupanya, model ni ialah askar Australia yang dibuat oleh syarikat Diecast Products di Brisbane. Yang menariknya, patung ni dibuat daripada aluminium guna teknik acuan. Orang syak ia dibuat selepas perang tamat sebab masa perang, aluminium, bahan penting untuk buat senjata, tak dibenarkan untuk kegunaan lain. Patung mainan askar ni kecil aja, tinggi lebih kurang 6 cm. Kalau masa jumpa tu ada serpihan emas, memang sahlah. Mungkin jadi tangkal untuk askar bawa sebagai pelindung daripada bahaya di medan perang. Kapsul masa tentera Jerman. Banjir jadi sebab utama seorang lelaki ni decide nak renovate rumah makcik dia di Hagen, Jerman. Tapi masa dia tengah tarik papan gypsum yang reput, dia terkejut dengan apa yang dia jumpa. Rupanya ada kapsul masa dari zaman 1939 hingga 1945 dalam lubang dinding tu. Ada surat khabar, topeng gas, buku 5, pistol dan macam-macam lagi lah. Lepas panggil pakar datang periksa, diorang sahkan memang barang ni milik tentera Jerman. Mestilah Mamat ni terkejut. Dia cakap rumah tu dibeli pada tahun 1960 dan tak ada kaitan langsung dengan mana-mana unit tentera Jerman. Macam mana barang-barang tu boleh ada kat situ? Masih tak tahu sebabnya. Sebab dia pun baru pertama kali nampak. Pakar syak, kapsul masa ni mungkin disorokkan untuk elak daripada dimusnahkan oleh tentera berikat. Bom di Sungai Rhine. Salah satu tinggalan perang yang paling banyak ditemui ialah bom. Di Koblenz, barat Jerman, yang jadi medan pertempuran penting, bom yang digugurkan dari kapal terbang Amerika dan British ditemui semasa tahun-tahun akhir Perang Dunia di bawah Sungai Rhine. Tapi disebabkan paras air surut teruk pada tahun 2011, 2 biji bom timbul dari air.
Yang pertama, bom paling besar pernah ditemui, seberat 1.8 tan, milik British. Satu lagi milik Amerika. Walaupun saiznya cuma 125 kg, ia bom bertekanan tinggi yang kuasanya tak kurang hebat. Memang jadi isu besar. Penduduk dalam radius 2 km kena pindah dulu dan 2,500 orang anggota dikerah untuk angkat kedua-dua bom tu. Nasib baik operasi berjalan dengan lancar dan kedua-dua bom berjaya dialihkan dengan selamat. Bangkai kapal Zibello. Kemarau di Itali yang menyebabkan Sungai Po jadi cetek bukan saja menyusahkan rakyat Itali, tapi ia juga buat kita jumpa satu benda penting dalam sejarah yang hilang sejak tahun 1939 hingga 1945. Dan benda tu ialah kapal Zibello, sebuah kapal pengangkut kayu sepanjang 48 meter. Orang syak pada tahun 1943, kapal ni terkena bom dari kapal terbang Amerika, lalu tenggelam ke dasar sungai masa tengah angkut kayu menyeberangi lautan Atlantik ke bandar Cremona di Itali. Ia mungkin akan tersembunyi lama kalau bukan sebab kemarau paling teruk dalam 70 tahun melanda Itali. Paras air Sungai Po surut sampai tinggal 2.7 meter aja sampai nampak bangkai kapal tu sepenuhnya. Inilah yang orang kata air surut bangkai timbul. Bangka bawah tanah di Naples. Korang tahu tak, di bawah tanah bandar Naples, Itali, ada rangkaian terowong bawah tanah sedalam 40 meter dan panjangnya 450 kilometer. Ia dibina sejak abad ke-4 sebelum Masihi untuk salurkan air kepada penduduk bandar sehinggalah pada tahun 1939 hingga 1945. Tempat ni diubah suai jadi tempat pelindungan daripada serangan udara. Bila perang tamat, ia masih tinggalkan banyak kesan. Dan pada tahun 2015, masa tengah periksa keadaan bandar bawah tanah di kawasan Montevideo, semua terpegun bila jumpa senjata dan kenderaan dari zaman perang lebih 70 tahun lepas tersorok dekat situ. Ini buatkan rangkaian terowong bawah tanah yang bersejarah dan penuh misteri ini jadi lagi menarik untuk diterokai. Jika anda suka video Top Sip, anda boleh komen, like dan follow. Dan jangan lupa saksikan video-video baru daripada Top Sip.